Bayangkan satu tempat sunyi di Perak. Di bawah rimbun pokok ada pagar kecil, ada nisan, ada tanah yang diam. Tapi kisahnya tidak pernah diam. Orang panggil tempat ini Makam Puteri Limau Purut di Pulau Tiga, Kampung Gajah. Ada yang datang kerana sejarah, ada yang datang kerana cerita, ada juga yang datang kerana benda yang bukan-bukan. Soalan dia mudah, tapi jawapan dia bercabang. Siapa Puteri Limau Purut sebenarnya? Dan kenapa namanya selalu dikaitkan dengan Aceh, pinangan dan perang? Hari ini kita buat satu perkara yang jarang orang buat. Kita pisahkan dua lapis kisah. Lapis pertama, legenda rakyat yang hidup beratus tahun. Lapis kedua, sejarah kuasa Selat Melaka yang direkodkan dalam catatan dan kajian. Dalam tradisi Melayu, legenda bukan sekadar cerita cantik. Kadang-kadang, legenda itu cara orang lama simpan trauma, cara orang lama simpan maruah, cara orang lama simpan amaran. Dan Puteri Limau Purut ini berada di simpang yang unik. Dia bukan sekadar watak dongeng. Namanya disebut dalam kisah-kisah Perak dan makamnya juga dikatakan wujud, diziarahi dan dipelihara sebagai warisan setempat. Tapi, bila kita masuk bab Aceh, kita sedang masuk dunia yang lebih besar. Dunia politik maritim abad ke-17, dunia pelabuhan, timah, kapal perang dan kuasa yang bertembung di Selat Melaka. Jadi, untuk video ini, aku akan bawa kau berjalan perlahan-lahan supaya kita rasa kisahnya dan pada masa yang sama, kita faham konteksnya. Pada awal 1600-an, Perak bukan kecil pada peta perdagangan. Sungainya nadi. Laluan airnya seperti urat yang bawa hasil dan manusia. Dan satu benda yang buat ramai kuasa memandang Perak ialah timah. Dalam dunia maritim, timah bukan sekadar logam. Timah itu kuasa. Timah itu perjanjian. Timah itu sebab kapal datang dan senjata menyusul. Bila tempat jadi strategik, ia akan jadi rebutan. Dan di sinilah Perak bertemu bayang Aceh. Dalam sejarah Asia Tenggara, ada satu nama yang selalu muncul bila kita cerita tentang kuasa Aceh. Sultan Iskandar Muda. Ensiklopedia Britannica menyebut Iskandar Muda sebagai sultan yang membawa Aceh ke tahap peluasan wilayah terbesar dan reputasi antarabangsa sebagai pusat perdagangan dan keilmuan Islam. Dalam tempoh kempen ketenteraan abad ke-17, banyak wilayah di sekitar Selat Melaka disentuh oleh tekanan Aceh, Pahang, Kedah dan termasuk Perak. Ini penting sebab bila orang dengar pinangan puteri, mereka bayang drama istana semata-mata. Tapi dalam dunia Iskandar Muda, pinangan boleh jadi diplomasi, penolakan boleh jadi penghinaan dan penghinaan boleh jadi alasan yang cukup untuk perang. Sekarang kita masuk lapis legenda. Dalam versi yang paling terkenal di Perak, Puteri Limau Purut digambarkan sebagai seorang puteri diraja yang sangat cantik. Namanya unik, Limau Purut. Nama yang bila disebut, orang terus ingat sebab jarang puteri diberi nama begitu. Dalam beberapa cerita, Puteri Limau Purut dikaitkan sebagai puteri kepada Sultan Mukaddam Shah, iaitu pemerintah Perak pada era awal 1600-an. Dan di sini, mula muncul simpul paling besar. Raja atau Sultan dari Aceh dikatakan ingin meminang Puteri Limau Purut, tetapi pinangan itu ditolak. Kalau kita dengar sepintas lalu, ia nampak seperti kisah biasa. Tapi dalam legenda Perak, penolakan itu bukan sekadar tak suka. Ia berkait dengan maruah, susur galur dan perancangan perkahwinan dalam istana Perak sendiri. Ada versi yang menyebut Puteri Limau Purut sebenarnya sudah dijodohkan dengan kerabat Perak dan sebab itu pinangan luar ditolak. Di sinilah legenda mula jadi panas. Sebab bila Aceh mendengar tidak, cerita rakyat menggambarkan Aceh menganggap itu sebagai cabaran. Tapi ini bahagian yang paling menarik dan paling ramai orang tak sedar. Kisah Puteri Limau Purut bukan satu versi. Ia banyak versi. Ada versi tradisi yang mengatakan Puteri Limau Purut mangkat sebelum rombongan Aceh benar-benar sampai. Lalu timbul salah faham besar, seolah-olah Perak menghilangkan puteri itu. Ada pula versi lain yang lebih keras nadanya.
Versi ini mengaitkan Puteri Limau Purut dengan peristiwa serangan Aceh ke atas Perak. Dan dalam versi ini, Puteri Limau Purut bersama keluarga diraja dikatakan ditawan dan dibawa ke Aceh. Bila kita jumpa dua versi begini, kita kena jujur. Legenda bergerak dari mulut ke mulut. Kadang-kadang ia bercampur antara kisah peribadi dan peristiwa besar negara. Jadi, kita buat satu langkah seterusnya. Kita tengok apa yang rekod sejarah kata tentang tahun 1620. Dalam catatan sejarah moden, serangan Aceh ke atas Perak sering diletakkan sekitar 1620. Teks-teks dan rujukan yang merumuskan konflik Aceh-Perak biasanya mengaitkan serangan itu dengan usaha Aceh menguasai pelabuhan dan perdagangan, termasuk perdagangan timah. Beberapa ringkasan sejarah juga menyebut bahawa dalam rentetan kempen Iskandar Muda, Perak menjadi antara negeri yang ditundukkan selepas Pahang dan Kedah. Sekarang, dengar baik-baik ayat ini. Ini ayat yang mengubah cara kita melihat legenda tadi. Dalam beberapa riwayat yang disusun tentang penaklukan itu, Sultan Mukaddam Shah disebut sebagai pemerintah Perak ketika serangan berlaku. Dan dalam naratif yang menggabungkan tradisi tempatan, Puteri Limau Purut turut dikaitkan sebagai sebahagian daripada keluarga istana yang terheret dalam konflik tersebut. Maknanya apa? Maknanya legenda pinangan puteri itu mungkin bukan sekadar kisah romantik. Ia mungkin cara tradisi tempatan menerangkan kenapa konflik besar itu meletus. Dan bila perang meletus, yang paling awal hancur bukan tembok. Yang paling awal hancur ialah rasa selamat. Dalam sumber moden, ada angka yang sering disebut. Angka ini pedih bila kita sebut sebab ia bukan sekadar statistik. Ada rujukan yang menyatakan ribuan orang ditawan ketika peristiwa itu. Malah ada angka 5,000 yang sering disebut dalam ringkasan tentang penawanan Perak oleh Aceh. Namun kita juga perlu jujur, angka tepat dalam sejarah awal moden kadang-kadang bergantung pada laporan pihak yang menulis dan tujuan laporan itu ditulis. Tapi apapun angka sebenar, hakikat besarnya tetap sama. Bila sebuah armada menang, ia bukan sekadar ambil kota, ia ambil manusia, ia ambil anak-anak, ia ambil keluarga, ia ambil masa depan. Dan bila legenda Perak menyebut Puteri Limau Purut, ia mungkin sedang menyebut satu simbol. Simbol kepada apa yang dirampas dan apa yang tidak pernah benar-benar pulang. Sekarang kita kembali semula ke tempat kita mula tadi. Pulau Tiga, Kampung Gajah, Perak. Makam Puteri Limau Purut sering disebut sebagai tapak bersejarah yang dikaitkan dengan kisah Diraja Perak dan menjadi lokasi yang diketahui ramai di kawasan Pulau Tiga. Tetapi zaman berubah. Bila sesuatu tempat jadi terkenal, ia akan menarik macam-macam niat. Pada tahun 2024, ada laporan media tempatan yang menyebut kebimbangan waris dan penjaga makam supaya kawasan itu tidak dijadikan tempat amalan khurafat atau aktiviti tidak bertanggungjawab. Di sini, kita perlu matang. Ziarah warisan itu satu perkara. Menghormati sejarah itu satu perkara. Tapi menjadikan makam sebagai tempat meminta benda yang bukan-bukan, itu menzalimi sejarah dan menzalimi akidah. Sebab makam ini, kalau benar ia milik seorang puteri yang terheret dalam gelombang politik dan perang, ia bukan tempat untuk diperdagangkan. Ia tempat untuk diinsafi. Kisah Puteri Limau Purut mengajar kita satu hal yang jarang orang sebut. Kadang-kadang, sesebuah negeri tidak luka kerana pedang paling tajam. Negeri luka kerana maruah yang tersentuh, kerana kata tidak yang dibaca sebagai penghinaan, kerana diplomasi yang gagal, lalu kapal-kapal datang mengganti bahasa. Dan di hujung kisah ini, yang tinggal bukan lagi istana, bukan lagi armada, bukan lagi perjanjian. Yang tinggal cuma tanah sunyi di Pulau Tiga dan satu nama yang terus hidup dalam ingatan orang Perak, Puteri Limau Purut. Kalau kau orang Perak atau kau pernah dengar versi lain dari keluarga kau, tulis di komen. Kita kumpul versi. Bukan untuk bergaduh siapa betul siapa salah, tapi untuk faham satu perkara. Sejarah Melayu selalu ada dua wajah. Satu yang ditulis dalam catatan
satu yang disimpan dalam hati manusia. Dan kadang-kadang, kedua-duanya sedang bercerita tentang luka yang sama.